Ambil lah makan. Oh, oh, makan. Yes. Oh, besar weh. Besar weh. Besar weh. Ni besar. Serius. Oh. Kalau boleh nak balik hujung kalbet tu. Oh, makan lagi. Second strike weh. Besar weh. Tak main-main dia. Ada tak? Ada tu. Subhanallah. Nyangkut pula. Ada. Ada aruan tu. Ada aruan. Depan ni tadi. Aduh, dah takut lah. Ayam betul lah. Ada tadi aruan dia. Depan ni pun ada. Pom. One more. Bagi aku letupan satu. Ayah. Ambil lah makan. 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 Yes. Good. Yes. First strike on the day. Aruan sengkang ni. Lama aku tak dapat ni. Alhamdulillah curut. First strike on the day. Jom, kita cari second strike. Mana tahu ada. Buka aku pun nak lunyai. So kita lunyaikan terus. Biar lunyai dalam mulut haruan. Cuma ada ambil ke. Besar weh. Ni besar. Serius. Second strike besar weh. Besar ni. Ada saiz. Laju dia ambil weh.
Uh, ada saiz aruan dia. Kejap. Saiz. Good size bag. Aku dah cakap ada. Gemuk aruan dia. Saya sedap ni. Strike second. Ujung-ujung dia. Dah lama tak kenal saiz ni. Tapi good size lah. Kalau buat parit dekat-dekat kelapa sawit macam ni, boleh ni tapau ni. Curut tadi tu tak lepas lah. Mantap paruan. Okay. Depan sana tu ada lagi tu. Kau nyambur je. Baik. Cuma break aku set baik. Jatuh daripada pokok dah ambil. Banyak aku rasa ruan tu. Ruan depan ni. Kalau boleh nak balik hujung kalbet tu. Makan lagi. Second strike oi. Kosong kan. Tak main-main dia. 817. Ada lagi weh. Good. Dapat 17. Big fish, black fire. Ada lagi. Allah, lepas haruannya. Ni yang depan ni. Aduh, memang aku nak kena turun lagi ke? Aduh, mak. Dah lah lumpur ni. Tak apa, casting dulu. Aruan dia relax kat situ, tak apa. Tenang dengan jiwa dia. Jom cari ada aruannya depan ni, bawah kaki ni. Ni mana? Tu. Tak apa, nanti aku ambil. Ada ni aruan dia. Ada keluar. Okey lah geng, itu je kot untuk video kali ni. Alhamdulillah aku berjaya naikkan 3 ekor. Adalah haruan kat kampung aku ni. Sekian lama dia tak jumpa. Akhirnya dapat juga jumpa 3 ekor. Seekor auto release, 2 ekor aku berjaya naikkan atas kan. Dan aku release lah. Ikan yang aku cakap nak tapau tu tak jadi lah. Aku lepaskan balik sebab dia seekor je. Tu aku ingat nak buat video apa tu, sambungan lah dalam video ni. Tapi malang yang hari ni kumpau, air terlalu panas. Lepas tu apa lagi, ikannya dah tak ada. Sebab situ banyak kura-kura. Ada kura-kura geng. Jadi ikan tu macam nak membesar, terganggu lah. So itu je kot untuk video kali ni. Jumpa next video InsyaAllah, kalau ada rezeki lagi. So jangan lupa support aku dengan like, share, komen, subscribe. Jumpa video akan datang. Okay, bye.